Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurhaisa binti Muhammad Yusof. Saya pelajar dari Universiti Malaysia Sarawak dalam jurusan Sarjana Muda Sains Sosial dalam Kerja Sosial. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya menghadiri satu ceramah ilmiah di atas talian. Pernahkah kita berasa ingin menghasilkan reka bentuk grafik yang menarik tetapi berasa kurang yakin kerana tidak mahu menggunakan perisian reka bentuk yang kompleks? Perasaan itu saya juga pernah alami. Namun begitu, pada hari ini, saya telah meluangkan masa 2 jam menyertai ceramah dalam talian melalui Facebook Live bertajuk Basic Canva. Sejujurnya, tempoh 2 jam tersebut, saya terasa sangat singkat kerana begitu banyak ilmu baharu yang diperolehi. Oleh itu, video ini bertujuan untuk membuat refleksi terhadap pengetahuan yang dipelajari serta bagaimana bengkel ini telah mengubah persepsi saya terhadap bidang reka bentuk grafik. Walaupun ceramah ini dilaksanakan secara atas talian, tahap penglibatan peserta amat menggalakkan. Ramai peserta menyertai sesi ini dan interaksi melalui ruangan komen juga sangat aktif. Perkara yang saya paling hargai ialah pendekatan penceramah yang tidak terus memperkenalkan konsep yang rumit. Sebaliknya, beliau memulakan sesi dengan asas reka bentuk seperti pemilihan palet warna yang sesuai dan penggunaan hierarki visual yang betul agar reka bentuk kelihatan lebih tersusun dan mudah difahami. Walaupun saya hanya mengikuti sesi ini melalui skrin komputer riba, semangat untuk mencuba secara langsung amat tinggi sehinggakan saya terus membuka Canva dan mempraktikan apa yang diajar semasa sesi berlangsung. Sepanjang 2 jam ceramah tersebut, terdapat beberapa perkara penting yang menjadi titik kesedaran kepada saya. Pertama, pendedahan mengenai penggunaan alat kecerdasan buatan AI dalam Canva. Sebelum ini, saya beranggapan bahawa teknologi AI sukar untuk digunakan. Namun, melalui Canva, pengguna boleh menjana imej atau menukar teks kepada reka bentuk dengan pantas dan mudah. Penceramah turut menerangkan tentang fungsi brand kit yang sangat berguna terutama kepada pelajar dan individu yang mengusahakan perniagaan kecil. Melalui fungsi ini, font dan warna tema boleh disimpan bagi memastikan konsistensi dan identiti visual yang lebih profesional. Selain itu, saya juga mempelajari konsep visual storytelling iaitu bagaimana mesej dapat disampaikan dengan lebih berkesan melalui susun atur reka bentuk yang tersusun dan bermakna, bukan sekadar gabungan teks dan imej semata-mata. Selepas mengikuti sesi ceramah ini, saya menyedari bahawa kreativiti sebenarnya wujud dalam diri seseorang individu. Namun, kadang-kadang kita hanya memerlukan alat yang sesuai untuk menzahirkan idea tersebut. Canva telah banyak membantu memudahkan tugasan saya sebagai seorang pelajar, sama ada dalam penyediaan slide pembentangan mahupun reka bentuk poster program. Tugasan yang sebelum ini saya rasa membebankan kini menjadi lebih menyeronok dan bermotivasi. Saya juga berasa lebih semangat untuk terus meneroka potensi diri dalam bidang reka bentuk grafik dan bertekad untuk menghasilkan tugasan yang mempunyai impak visual yang lebih menarik pada masa hadapan. Sebagai kesimpulannya, bengkel Canva yang diadakan pada hari ini sememangnya memberikan manfaat yang besar kepada saya, kepada individu yang tidak sempat menyertai sesi tersebut. Rakaman ceramah biasanya boleh didapati di halaman Facebook pengajar dan sangat disarankan untuk ditonton kerana ilmu yang dikongsikan amat berguna untuk masa depan. Akhir kata, jangan takut untuk mencuba perkara baharu dan teruskan berkarya tanpa henti. Sekian daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye!